tengok dalam iklan tu salah satu tu ada seorang pakcik tu kan umur 50 lebih kan. Ish, kalau dia boleh buat maksud dia benda ni mudah lah, tak perlukan energi. Sebab masalah kewangan lah, memang income tu tidak mencukupi lah untuk financial komitmen kita kan. Harapan saya nak grow daripada income saya lah. Kalau boleh saya nak masa dengan family, sebab sekarang ni saya perasan sebab saya dah start kerja 12 hingga 16 jam, so masa dengan family tu kurang. Setakat yang saya dengar, insyaAllah masih boleh faham, dan saya pun ada beli buku, so nanti kalau ada apa-apa saya senang untuk baca lah. Sebab orang-orang lama macam saya ni lebih kepada teks. Saya pasal semua dah ready, cumanya macam nak buat listing tu, kita nak buat listing kan, sebab yang saya daftar tu under individual. Jalan eBay ni boleh bagi saya konsisten income. Jadi bila ada konsisten, saya dapat tunaikan beberapa impian saya lah, dapat bayar hutang. Saya harap saya dapat buat betul-betul lah eBay ni kan. So ni peluang saya lah. Sebab dia punya saya kalau tengok follower memang tak ramai lah kan, macam like dia pun tak ramai, tapi saya macam ada keyakinan sebab dia seorang pensyarah. Sebila pensyarah ni dia mungkin boleh ajar dengan baik lah. Cara tu yang kita macam tempat lain boleh mengajar, tapi cara dia mengajar tu sekadar melepaskan batuk je. Yang menarik minat saya pertamanya pasaran antarabangsa. Sebab dia dah macam setahu saya kalau macam Shopee tu dah terlalu ramai sangat kan. Jadi lepas tu dengan sekarang ni pula yang isu buang harga kan. Jadi saya nak cari platform baru lah. Kalau boleh apa yang saya buat hari ni, mana datang kelas ni akan mendatangkan manfaat pada saya lah. Duduk Malaysia tak apa, janji gaji